Bolehkah makan ubat untuk memanjangkan kemaluan? Ni baru soalan. Alah bongok sungguh. Dan membesarkan payudara. Pula dah. Adakah dikira mengubah ciptaan Allah? Baik, dia nak panjangkan kemaluan. Jadi sampai 15 meter. Jawabnya Munak, apa tujuan mu sebenarnya orang UK perdana ni? Ni kali kedua soalan nak panjang kemaluan. Satu di Kedah hari tu. UK perdana nombor 2. Jawabnya tengok pasangan. Kalau bini kita tu jin, tu lain. Bang, bini kita tinggi saja 30 depa. Barulah padang kemaluan 2 meter. Faham lagi? Ni binimu orang Ampang ke? Faham lagi? Jadi Tuhan buat tu molek dah. Okey? Tak boleh kita ubah-ubah melainkan cacat. Contoh, kemaluan dia itu pendek kecil. Tak besar macam orang normal, halus macam Lidi Arezek. Faham lagi? Macam Lidi Arezek. Maka dia buat pembedahan, tukar letak daging betis, daging paha untuk saiz orang lain yang kebiasaan. Harus. Itu bukan mengubah, itu rawatan. Nabi pun sebut, tadawau, rawatlah kalau ada kekurangan. Ni yang molek dah kemaluan, nak panjang lagi. Nak gimana benarnya? Nak panjang, nak besar, pelik-pelik. Nak besar senang buat kat sarang kerengga. Kenapa? Janganlah, jangan sampai mengubah. Orang kafir dia tidak ada peraturan, habis benda dia langgar. Betul tak? Kena laknat. Takut masuk al-mughayyirati khalqallah, orang-orang yang dilaknat, orang yang ubah ciptaan Allah bukan atas nama merawat. Kalau rawat boleh. Angry Bird putu, rawat untuk buat yang baru. Tu boleh. Faham? Tu lain. Nampak? Tu lain. Dia tengah mesin tebu, tengok motor besar lalu, orang masuk. Faham lagi? Licin habis Angry Bird. Dia buat pembedahan tu lain, faham? Itu merawat. Okey? Tak usah terpedaya dengan cerita-cerita nak besar, nak panjang. Nak gimana benarnya? Tuhan buat molek dah. 10 minit siap. Betul tak? Ni nak jimat nak tahan lama. Lama mana nak tahan? 3 minggu Ustaz. 3 minggu habis. Haus habis. Berdarah-darah habis. Nak? Jangan bodoh sangat. Tapi kalau penyakit boleh. Penyakit mati bocok boleh berobat. Kecek sangat, besar kemaluan kerengga, boleh berobat tu. Tak? Baik, membesarkan payudara tak boleh. Yang bolehnya buat pembedahan kerana sakit, kerana kemalangan, tu boleh. Balik kampung dengan suami jatuh motor. Sebelah kopek ni tak ada, masuk dalam poket. Tercabut habis, pergi hospital 2 bulan, buat pembedahan plastik. Kopek baru, faham tak lagi? Itu merawat. Itu bukan kosmetik. Harus. Ni dia saiz kecil. Lepas tu dia ada saiz ropang. Buah dada dia ada A, ada B, ada C, ada D. Betul tak? Faham? D28, D32, D36, D48. Banyak saiz. Jadi hak buat, Tuhan buat tu molek dah. Kalau kecil pun kecil, besar pun besar. Tapi kalau mengurut, boleh. Urut boleh, dia urut jadi besar. Tak ada orang nak urut Ustaz. Mu nikah suruh lelaki murut. Faham tak lagi? Betul tak? Macam-macam pesen, besar nak kecil, kecil nak besar. Berat nandang kita ni.